Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menjadi tumpuan malam ini, 14 Oktober 2025 apabila skuad Harimau Malaya turun menentang Laos dalam aksi keempat kelayakan Piala Asia AFC 2027 Kumpulan F. Perlawanan bermula jam 9 malam dan akan disiarkan secara langsung di Astro Arena dan saluran TV, OK, serta platform dalam talian di RTM Klik, Astro Go dan Suka. Malaysia kini gah di tangga teratas Kumpulan F dengan 9 mata hasil 3 kemenangan tanpa bolos, diikuti Vietnam, Laos dan Nepal. Pertemuan sebelum ini di Vientiane, Laos pada 9 Oktober lalu menyaksikan Harimau Malaya menang 3-0 ke atas Laos hasil jaringan Arif Aiman, Faisal Halim dan Dion Kools. Statistik perlawanan itu memihak kepada Malaysia yang menguasai 71% permainan dengan 26 percubaan berbanding Laos yang mencatatkan 4 percubaan keseluruhan. Namun, tumpuan perlawanan itu terarah kepada penyerang Malaysia, Romel Morales yang gagal menyerlah selaku penyerang utama. Lantas penyokong menyuarakan hasrat posisinya digantikan kepada Paulo Josue atau Jordan Mintah dalam perlawanan malam ini. Prestasi hambar Romel Morales itu dikatakan berkemungkinan berpunca daripada kekurangan minit permainannya di JDT, yang mana dia hanya mencatatkan 170 minit permainan bersama JDT pada musim ini. Namun perkara itu mungkin boleh dinafikan kerana Corbin Ong dilihat masih mampu kekal konsisten di posisi bek kiri dalam perlawanan tersebut, walaupun dia juga mempunyai minit permainan yang sedikit bersama JDT musim ini, iaitu setakat ini dengan hanya 180 minit permainan. Dalam pada tersebut juga menyaksikan Faisal Halim kembali menemui sentuhan jaringan bersama Harimau Malaya selepas hampir 2 tahun, yang mana gol terakhirnya ialah pada 25 Januari 2024. Antara lain, ketiadaan Jordan Mintah dalam perlawanan menentang Laos sebelum ini akhirnya terjawab apabila Peter Siklamovski menjelaskan Jordan Mintah tidak dapat diturunkan kerana dokumen naturalisasinya yang belum lengkap dan masih menunggu kelulusan. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan bersama Jabatan Belia dan Sukan Negara menyediakan tayangan skrin besar di 15 lokasi seluruh negara bagi membolehkan penyokong menyaksikan perlawanan malam ini sebagai sebahagian inisiatif kerajaan untuk meningkatkan lagi sokongan rakyat Malaysia terhadap Harimau Malaya. Sementara itu, jurulatih Laos, Ha Hyok Jun akui Malaysia memiliki liga yang bagus dan profesional, manakala negara seperti Laos, Brunei dan Timor Leste pula katanya sedang membangun. Maka menurutnya pasukannya perlu beraksi dengan penuh fokus untuk mencipta keputusan positif malam ini. Manakala pemain Laos, Kidavon Suvani mengakui terdapat jurang kualiti yang ketara antara pemain Malaysia dan Laos, apatah lagi dengan Malaysia memiliki pemain yang berpengkalan di luar negara. Namun, dia berharap kelemahan pasukannya dapatlah diperbaiki. Dengan perbezaan ranking ketara, Malaysia di tangga 123 dunia berbanding Laos di tempat 185, Harimau Malaya dijangka tidak berdepan masalah untuk mengekalkan rentak kemenangan di Bukit Jalil malam ini. Selepas ini, Malaysia tinggal lagi 3 baki perlawanan untuk dilaksanakan dalam Kumpulan F, iaitu selepas Laos bakal menentang Nepal pada 18 November dan Vietnam 31 Mac 2026. Antara perkembangan lain yang dapat dikongsikan, Harimau Malaya kini telah tersenarai di tangga kelima laman Transfermarkt sebagai antara pasukan yang sedang mempamerkan aksi terbaik. Manakala, berita terbaru, Cape Verde yang pernah menentang Malaysia sebanyak 2 kali pada Mei lalu kini layak ke Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Eswatini 3-0 yang sekaligus merupakan penyertaan pertama mereka di Piala Dunia. Dalam 2 perlawanan persahabatan di Malaysia Mei lalu menyaksikan keputusan seri 1 sama, manakala perlawanan kedua Cape Verde menang 3-0 ke atas Harimau Malaya.